بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو بل السميع إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله. Assalamualaikum Faris. Ustaz, Apa khabar? Faris, macam mana dengan bulan puasa bulan ni? Alhamdulillah Ustaz, dia lagi kita yang puasa bangsa. Alhamdulillah. Saya faham kamu tengah cuba nak berubah, sebab lagi pun orang kampung tak suka dengan cara kamu ni. Tak apalah Ustaz, dia lah orang kampung nak kata apa, dia nak berubah Ustaz. Bagus itu. Lagipun bulan Ramadan ni bukan sekadar untuk menahan sabar, bukan sekadar untuk menahan lapar dan dahaga, tapi juga untuk menahan nafsu. Baiklah, saya nak gerak dulu lah. Adik. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Mana tu oi? Mana he? Faris, lama tak nampak. Sejak orang surau ni muka empat alim tu. Mana ada, aku still je orang biasa macam korang. Tapi aku just nak berubah je. Yelah tu nak berubah sangat. Dah. Orang nak berubah tu. Nak berubah boleh tapi dengan Islam sudah. Faris, apa kata petang sekarang kita orang ada buka puasa. Tapi buka puasa eksklusif ni. Kau wajib datang. Tak nak lah, aku puasa tu. Tak apa Faris, Tuhan tu Maha Pengampun. Tak nak aku. Dah. Jom lah. Tak tahu, apa juga ni? Ada satu benda ni. Kacingnya? Padu kan. Ada tu makan. Macam orang nampak buat itu. Biasalah dah surau. Tak pasti nampak kan. Betul tu. Allah kau. Hati kau lah. Faris, apa kata kau bontai nak puasa? Tak nak. Aku cadang aku nak puasa ni. Korang tak apa lah. Korang puasa je lah. Nasi tu. Okay. Tak apa lah. Tak. Sedap je makan ni. Tak apa. Lebih ni. Tak apa. Makan je lah. Dia orang makan tak. Mami. Halo Mami. Jangan lupa buka puasa dan jaga diri Oh, okey. InsyaAllah Mami. Nanti apa-apa Farid call Mami balik eh. Assalamualaikum. Faris, apa kata nanti kau ikut je aku pergi rumah member Hakim. Dia buka puasa kat sana. Ya Farid, dah pergi dah lama. Jom ikut. Okey tak? Agak orang ni. Biasalah orang hujang kan. Nak hujan ni. Nampak. Ingat tu, saya ni nak berbuka tau. Tak lagi ambil hidang kaya. Dah aku puasa. Korang tak puasa. Tak ada apa lah. Faris? Ni apa? I guess je, tak ada apa pun. Ni. Okey. Sabarlah, belum azan lagi. Aku lapar kan? Oh, okey, tak apa. Alhamdulillah. Minum. Oh, asal. Aku. Sekejap aku pergi ambil air aku lah. Minum, sila. Ya sini. Lain tu.
Rafiq, apa tu? I guess je, ha. Aku tak nak dulu kan. Aku punya kuning tu. Tolong Air baru. Mesti lah. Betul. Nak lagi? boleh. Boleh. Jemput minum je. Hello, ini Encik Farid ke? Ya. Encik siapa ni? Saya Dr. Zul dari Hospital Nusantara. Ibu Encik Farid telah masuk hospital. Encik Farid kena datang dengan segera. Okey. Tak apa doktor. Saya on this sekarang lah. Nah, cik ni ubat makan ya. Nah, cik rehatlah dulu ya. Encik Faris. Ya? Encik Faris jangan risau. Mak Encik Faris masih lagi stabil. Cuma Cuma apa ni? Encik Faris kena banyakkan berdoa ya. Kenapa dia cakap begitu? Mak Encik Faris telah ada kanser paru-paru tahap 4. Encik banyakkan sabar ya. Tak apa ni? Okey. Tak apa. Ha? Okey. Hari ni cakap sikit ni. Cakap dengan mak. Hari sebenarnya nak minta maaf sangat kat mak. Sebab yelah, hari kan selama ni banyak tinggal mak seorang kat rumah. Mak dah lama maafkan saya. Bagi tak salah nak. Jadilah, hari ni saya sangat buat macam tu kat mak. Hari jangan kat rumah je. Hari dah bersih sangat dengan mak. Saya itu dapat biasa terbuka. InsyaAllah Allah maha pengampun. Cuma mana harus doakan mak siapa diberikan kesihatan ya. Mak insyaAllah Farid akan sentiasa berdoa untuk mak. Farid akan terus berusaha untuk jadi macam anak mak dulu balik. Tak apalah, mari Farid pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Betul. Nak cakap sikit dia. Jangan dengan mak saya. Nak kamu tak boleh tolong dah. Nak kamu sakit. Kanser tahap 4. Doktor. Takkan doktor lain. Ubat-ubat lain. Doktor pakar semua ni. Takkan tak ada. Saya dah cuba dah. Dah usaha dah. Tak boleh. Doktor, itu mak saya lah. Faham tak? Itu mak saya. Ya, saya faham. Cik Farid kena banyak bersabar. Banyak berdoa. Ini semua takdir. Kamu kena faham. Okay, macam ni lah. Apa pun, kamu kena banyak berdoa dengan mak kamu. Saya doa dulu lah. Assalamualaikum. Salam. Farid, sini kejap. Mak nak cakap. Mak? Kenapa? Mak cakap apa? Sebelum mak pergi, mak nak pesan jaga diri ya. Mak, dia macam tu. Farid tak diri lagi lah balik kat mak. Jangan risau. Mak tahu anak mak boleh jaga diri. Mak? Farid cakap sikit boleh? Farid sebenarnya nak minta maaf dengan mak daripada hujung sama mak. Sampai lebih lagi. Farid harap mak alam mengenai Farid ni. Mak. 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 Farid, mak. 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 Mak.
عطاء